Assalamualaikum, hai guys. Sekarang ni Ipin berada di hadapan Langkawi Development Authority punya booth bersama dengan Encik Firdaus Helmi daripada Lembaga Pembangunan Langkawi. Pelajar ataupun lebih dikenali sebagai Langkawi Development Authority, kita adalah penaja rasmi untuk Letur di Langkawi. Untuk edisi kali ini, kita menaja dari segi promotion tentang Langkawi. Dan juga kita ada Kabupaten, kita ada tim yang follow Kabupaten sejak dari stage pertama sehingga hari ini stage ke-7. Tujuan kita join LTDL ni adalah untuk mempromosikan Langkawi untuk segmen domestik. Okey. So hari ini siapa yang masih belum sampai ke tapak penamat di stage 7 ni, kita ada pelbagai merchandise yang kita bawa daripada Langkawi. Okey. Special produk daripada Langkawi kita bagi percuma. Tapi syaratnya kena follow kita punya social media. Oh, okey. Dengar-dengarnya ada minyak gamat. Betul. Kita ada minyak gamat, coklat dan juga pelbagai barang-barang daripada produk tempatan Langkawi sendiri. Kita tolong promosikan. Menarik tu. Maknanya sampai esok kat KLCC pun ada juga. Sampai esok. Esok adalah yang peluang terbaik untuk orang ramai untuk datang ke Letur di Langkawi. Jumpa kita di KLCC. Kita ada lagi banyak merchandise yang kita akan bagi percuma. Kita penonton yang sudi hadir ke booth kita. Okey. So, ni macam kita boleh tengok kat belakang ni. Ni adalah minyak gamat Eat With Freshly ya. Coklat sebenarnya. Coklat. Lepas tu ada coklat. Ni pun dah ada habis lah sebab tadi kita orang punya booth di 1000. Ini peminat. Dia tinggal sedikit. Lapar. Saya datang esok kat KLCC. Itu jumpa kita di KLCC. Alright.